Hi, welcome back to my channel. So today is day 5 2014. Hari ni bebas nak buat aktiviti apa-apa. Keluar lambat sikit. Sepagi tadi husband teman orang lain, grup lain pergi cari barang sikit. So dah keluar lambat sikit lah, pukul 2.14. Kita akan pergi ke Dotonbori balik. Last cari barang. Semua benda last hari ni. Nak makan ke, nak cari barang ke, semua last hari ni. Sebab esok kita akan balik ke airport balik. Jeans baggy and baju from GU. So sekarang kita dah on the way. Nak pergi ke Dotonbori. Nak makan dekat sana. Alhamdulillah cuaca sejuk-sejuk berangin, sejuk manja gitu. So sebenarnya kita dah lama tak exercise, tak berjalan. So sikit mengah lah. Faktor usia juga. Kita dekat Matsukyo, macam barang-barang kosmetik. Dia macam ala-ala Watson gitu kalau dekat Malaysia. And cantik-cantik guys. Cuba tengok ni macam ni. Last day in Dotonbori. We are heading to Onitsuka, another store. Sebab dekat tadi tu tak ada stop. Nak pergi cari makan Tenyan cheese. Apa tak yang cheese tarik-tarik tu kan? Oh, cantiknya jalan dia. Kita sekarang dekat Tenyan Bread, which is yang tarik-tarik cheese tu kan. Sedap kan. Lah, kita kan selalu dekat IG, dekat Facebook je kan orang duk tarik-tarik cheese kan. So yang ni kita punya, kita beli yang ni. Bismillah. Rồi ơi. So sekarang kita dah on the way nak balik hotel. Letak barang-barang dulu. Tapi ada lagi barang nak kena beli. So kita kena patah balik ke Dotonbori kejap lagi. Kena sebalik kedai makan orang kat sana tutup lambat pukul 11. Penat weh. Nampak je macam ni tapi tengah penat. Oh my god, I jumpa matcha lagi. Serbuk matcha yang famous orang beli, Uji Matcha. Barai. Alhamdulillah, akhirnya sampai hotel juga. Sakit kaki dah ni.
So macam biasa, hari ni kita nak tunjuk apa yang kita beli hari ni, which is our last day in here, our last day in Osaka. Last day ni kita banyak beli barang sikit lah, sebab orang kirim ni, orang kirim tu. Kalau ikutkan step hari ni total 21,638. So pertama sekali I beli dekat ni barang-barang kosmetik dekat area Dotonbori juga, tax free lah, which is bebas cukai. Atau kalau kita bagi pasport, diorang akan tolak diskaun. Plastik ni dia dah seal. I beli adalah I beli eyebrow cup untuk ni, untuk kening. Try lah, lagi pun ni murah. So next, apa yang I beli adalah mascara macam ni. Mascara ni banyak keluar dekat TikTok, dia macam recommend. Yang I beli adalah, yang ni pun quite famous juga dekat TikTok, mask kat muka. First time pakai benda ni, so I nak try dekat rumah nanti nak pakai. Kita pun nak melawar juga kan. So kalau korang datang Jepun, carilah benda ni. So next, hair oil. Ni untuk rambut, untuk just moist our rambut je lah benda ni. Next, lip serum. Ni dia macam lip treatment, lip cream. Siapa yang tahu yang bibir I selalu kering, mana-mana I akan kupas kulit tu sampai berdarah. Beli Tete foundation. It's from Tete brand. I pernah tengok benda ni dekat TikTok, orang jual kod Ivory. So ini pun first time I nak try pakai. Itu saja apa yang I beli kat kedai kosmetik. Tadi I pergi Gio, I beli baju t-shirt. Baju t-shirt ni I beli untuk my brother, which is adik saya. Sebab upah dia jaga kucing, upah dia jaga Barney kat rumah. Kita orang malas nak hantar nursery, sebab nanti kena bayar kan. Bayar mahal. Sedih tak? Tokyo Street. Kain dia memang selesa. Apa yang I beli lagi, I think this is the highlight of the day lah. Ini barang yang I akan beli, wajib beli. Sebelum gerak ke Osaka, I memang plan nak beli benda ni. So tadi kita pergi kedai Donbonjito. Ada plastik yang macam ni means tax free. First I beli adalah serbuk matcha. If you guys know, matcha ni kan from Japan. So when you go to Japan, you must buy matcha in Japan. And yang penting, halal. Kenapa dia cakap benda ni halal? Sebab actually daun tea semua tak ada yang diorang sebut apa-apa kan, pakai alkohol ke. Kenapa nak cakap halal kan? Donbonjito tu kedai dia 24 hours buka. So nak pergi pukul 3 pagi ke, pukul 2 pagi ke, boleh lagi shopping kat sana. So next, bila you nak buat matcha, you kena ada apa? You kena ada whisk. So hari ni beli whisk. Ini dalam 3,000 yen ke 4,000 yen macam tu. Kenapa dekat Jepun benda ni diorang jual mahal? Paling busuk lah orang jual benda ni. Yang kecil kan, yang mini size pun dalam 2,000 ke 3,000 ke atas. I first time nak try buat matcha kat rumah pakai whisk ni. So nanti adalah vlog-vlog buat matcha kat rumah pula kan. Alright, so the last barang yang kita orang beli tadi. Kalau datang ke Jepun, ke lagi-lagi Osaka, korang akan jumpa brand KitKat yang banyak flavor. Ada flavor strawberry, ada flavor matcha, ada flavor lemon pun ada, berry pun ada. Tadi kita orang tengok memang banyak sangat flavor KitKat kat sini. Tadi kan I beli matcha serbuk powder. I top up lagi in case kalau dah habis, I beli pakai matcha ni pula. Ini orang kata yang famous tu lah, uji matcha. Tapi dibuat dalam bentuk packaging, bukan dalam bentuk bekas macam ni. And I'm so happy sebab dapat apa yang I nak semua. Alhamdulillah, everything goes well sepanjang trip in Osaka ni. Tak ada apa-apa masalah pun. So far, so good. I hope after this, I dapat peluang lagi untuk pergi sini or pergi ke mana-mana lagi. I think I'm gonna end my vlog here. And by the way, so I kena bangun 5 pagi lagi sebab flight kita pukul 9.55 pagi. And sekarang dah pukul 11.14. Actually, kita orang baru sampai tadi. Sebab tadi sesat sekejap. So macam lambat sikit sampai. Thank you so much for watching and see you guys tomorrow. Bye. 5 pagi in Jepun. Kita sekarang dekat airport, dekat Kansai Airport, and tengah menunggu boarding saja. Kita jalan-jalan dulu dekat airport Kansai ni. Macam ni.
So sekarang kita tengah santai-santai, baru nak edit video. Kita tunggu kat sini dalam sejam lah.